Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Maliki, calon N22 nombor 2 Pahit Raja. Ada orang kata saya orang luar. Ada juga yang kata Dr. Maliki hanya datang kerana pilihan raya ini. Jadi kepada semua, berilah kepada saya satu peluang untuk membuktikan bahawa saya adalah anak kampung ini yang tinggal dalam persekitaran seperti ini, yang datang untuk membuat perubahan. Dan perubahan yang ingin saya bawakan ini adalah perubahan yang berteraskan 3M. 3M yang ingin saya bawakan ialah mesra, mudah dan mapan. Ini adalah satu cara bagaimana nak memastikan saya boleh menyampaikan apa jua pandangan saya kepada rakyat dan rakyat boleh menyampaikan aduan dengan mudah, selesa, tanpa sebarang halangan, tanpa sebarang birokrasi. Ini adalah cukup penting kerana rakyat Pahit Raja tidak boleh hanya menggunakan saluran-saluran yang mungkin bersifat protokol. Orang kampung tak perlu banyak-banyak protokol. Saya okey saja. Saya boleh dengar pandangan di warung-warung, dengar selepas solat di masjid dan saya juga boleh mendengar pandangan anak-anak di sekolah ataupun mahasiswa. Ini adalah janji saya kerana apa juga yang berlaku di kampung kita, kita kena hadapi secara bersama-sama dan apa yang ingin kita laksanakan pembangunannya mesti memenuhi kehendak rakyat. Bukan semata-mata kerana saya wakil rakyat atau kerana saya adalah orang yang mempunyai kuasa. Manifesto pertama saya ialah kelestarian alam sekitar dan pengurusan bencana. Yang pertama, kita akan buat audit berkaitan banjir dalam 12 bulan. Yang kedua, kita akan menyelenggarakan perparitan. Yang ketiga, akan menguruskan sisa pepejal dan juga sampah-sampah. Keempat, ialah wujudkan kumpulan jawatankuasa untuk komuniti. Manifesto kedua saya ialah pemerkasaan belia, pelajar dan pembangunan modal insan. Ini adalah yang saya paling suka. Kerana apa? Memang bidang saya. Jadi, kita nak pastikan ada hub pembangunan belia. Satu pusat yang mana orang muda khususnya dapat bertemu, meet and greet dan menggunakan kemudahan yang ada. Penuh dengan internet, boleh gunakan kemudahan dengan mesra dan murah. Yang kedua, kita nak masyarakatkan universiti, IPG dan agensi-agensi berkaitan dengan pendidikan. Tiga, kita mahu supaya bakat pelajar kita angkat, kita teroka dan boleh menyumbang kepada markah PAJSK di sekolah. Kita nakkan mereka bukan saja menyertai tapi dapat ada pencapaian, ada podium supaya mereka boleh masuk SBP, sekolah asrama penuh, dia dapat masuk universiti dengan baik. Dan yang terakhir, saya nak pastikan dalam tempoh setahun, setiap bulan akan ada program belia. Jadi setiap bulan ada, kita pilihlah kampung di mana, lokasi di mana dan kita mahu belia sama-sama ada program dan rasa didekati. Itu yang saya inginkan. Manifesto ketiga ialah pengukuhan ekonomi tempatan dan kos sara hidup terkawal. Yang pertama, wujudkan satu jawatankuasa libat urus komuniti usahawan. Yang kedua, kita akan menaik taraf pusat niaga Pahit Raja. Yang ketiga, kita akan selesaikan isu pasar pagi agar ia lebih harmoni. Yang keempat, kita nak pastikan orang tempatan, usahawan tempatan mendapat peluang perniagaan di Pahit Raja. Dan yang kelima, kita nak pastikan ada dialog berterusan antara rakyat ataupun komuniti usahawan dengan pengurusan dan pentadbiran di Pahit Raja supaya telus dan diketahui keseluruhannya tanpa sebarang perasaan tak puas hati, ada rasa hidden agenda ataupun tohmahan kepada mana-mana pihak. Manifesto keempat, kebajikan rakyat tiada yang tercicir, inklusif, prihatin dan sejahtera. Kita akan menubuhkan kumpulan sokongan untuk warga emas dan OKU. Kita akan membantu untuk mewujudkan satu pusat jagaan untuk warga emas dan OKU yang membawa konsep rawatan geriatrik. Seterusnya, kita akan pastikan akses untuk OKU untuk warga emas di Pahit Raja dapat dipertingkatkan supaya memberi keselesaan pada semua. Selanjutnya, kita akan menggalakkan pelaksanaan program-program yang berkaitan penjagaan warga emas ataupun geriatrik dengan memberi latihan, memberi peluang kepada ahli-ahli komuniti untuk terlibat sama untuk menjayakan nilai murni ini. InsyaAllah warga emas dan OKU akan lebih terjaga dan diberi perhatian. Manifesto kelima, keselamatan makanan, kemajuan pertanian. Pertanian mapan, bekalan terjamin, petani sejahtera. Kita akan fokus untuk memastikan akses jalan ladang dapat tembus kepada tanah-tanah terbiar. Dan kita akan berusaha untuk menangani serangan makhluk perosak yang mengganggu produktiviti makanan. Dan kita kena gerakkan orang muda lebih ramai terlibat untuk mengganti petani-petani yang telah tua dan uzur. Dan rantaian antara poin ke poin dalam bidang pertanian perlu ditemukan untuk memastikan produktiviti berkekalan dan bekalan berterusan. Dan insyaAllah kami akan pastikan dalam masa setahun akan ada 2 program berkaitan agro untuk memastikan kita menemui cara-cara baru, pendidikan berterusan dan memberikan minat kepada masyarakat terhadap pertanian. InsyaAllah beri sokongan kepada kami.